Ha? Ha. Bagi dah baik. So kata ni. Tu baik. Ketam. Macam belakang. Kecil belakang. Ha, angkat terus masuk dalam. Tu lagi udang. Yang hidup. Banyak udang kan? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam merakit dan selamat merakit. Bersama dengan saya lagi untuk aktiviti merakit. Dan untuk episod kali ini saya akan bawa anda ke sebuah rakit Haji Mahdi, iaitu rakit 7 Haji Mahdi. Sekarang saya dah ada dekat kampung Johor Lama. JT ni macam baru dibaik pulih. Dan kebetulan saya jumpa dengan satu kumpulan budak-budak sekolah yang sedang lakukan aktiviti berkayak. Ui, laju di depan tu, perempuan tu. Sambil-sambil tunggu bot untuk datang ambil, kita tengok aktiviti mereka. Dek, di sekolah punya. Lambai sikit kita nak masuk video YouTube. Ini boleh tambah. Okey, alhamdulillah. Aduh, jatuh. Ha. Kami dah selamat sampai rakit 7. Rakit ni dia baru repair, jadi ada penambahan je lah. Sebab kalau yang sebelum ni saya pernah naik rakit ni. Ini bahagian tepi rakit nombor 7 Haji Mahdi. Dulu dia punya kawasan ni, okey sekejap. Ini bahagian depan, tepi lah, tepi. Ini bilik dia. Selesa. Bahagian tepi dan belakang. Toilet dekat sini. Dan ini adalah penambahan baru ni yang sebelah sini. Sebelum ni cuma ada bahagian sini saja. Sekarang dia dah tambah lagi belakang ni. Jadi luas lah kalau untuk mancing air pasang. Sini arus untuk air pasang. Dan belah sana air surut.
Dan kalau anda boleh lihat, itu rakit nombor 4. Antara rakit Haji Madi yang terbesar sekali, nombor 4. Ni rakit nombor 6. Rakit yang sangat popular. 6 sebelah situ 5, situ 3, 2 dengan 1 mungkin dekat bahagian belah sana. Okey, saya nak set up barang dulu. Nanti kita sambung lagi. Okey. Balingan yang pertama. Itu tempat papa Air baru start pasang ni. Okey, ni umpan ruat-ruat. Ni hari kita ada ruat-ruat, kita ada pumpun. Pumpun pula. Kita ada ruat-ruat, kita ada udang hidup dan kopek. Ikan kejap lagi kita Apollo ni. Ada yang umpan ikan tak? Buntal. Buntal pak? Dia dapat? Nabil. Buntal. Ada makan. Kita strike kedua tu. Kau punya strap mana kira? Kira juga. Main-main je makan. Masalahnya aku yang lapor ni. Oh, lawak sekali naik buntal. Babe lah. Umpan tak usik je kata umpan dah habis. Umpan dah habis dah. Ini ikan makan kau bukan nak tengok. Pak. Ada makan. Dah ada makan. Main-main makan dia. Kau rasa dia makan ke kau rasa buat? Ada? Oh lama lekat lah. Jaga. Belahana sikit. Nah, tak ada. Belahana sikit. Sangkut nanti. Oh lama ikan apa tu? Besar ni. Entah. Tarik dia macam je. Gerak-gerak. Gerak-gerak. Ada. Gerak-gerak ke ada telah pipi? Sama je rupa dia. Cuba geng. Tengok siapa-siapa yang tahu ni ikan apa? Gerut-gerut ke atau ikan tebal pipi? Saya tahu harga. 5,5. 5,5. Betul. Tengah ada makan ni. Unga tanda. Haha. Kasih ambil tik, kasih. Ambil ikan. Apa? Ambil ikan ni simpan.
Bayi dekat-dekat kan? Ikan apa ni? Pisang-pisang. Pisang mana? Nampak dia terus lari. Azik! Azik! Enggak. Kalau Buka kan? je. Dia Betul nak lari. kaki dia nak buang sampah. Sini tak boleh buang sampah. Bahaya lah. Lagi dia lagi. Ni, bang kau macam ni. Ambil umur kapan? Untuk menu petang ni kita makan mi. Air mana, Bil? Wah. Air tak nak ambil. Saya, bagi saya kalau boleh waktu malam janganlah kita main lagu-lagu yang mendayu-dayu Ambil yang mata kaya. Yalah. sebab benda-benda itu berkemungkinan akan tertarik dan Belin. Ni bukan belut ya? Belut. Yang paling lagi tu ada tempat mata kaya bahaya. dan yang sebenarnya hantu-hantu seperti Pontianak ni cuma RM10 ya. Oh, bang, oh, bang, oh, bang, oh, bang, oh, bang. Ni kursi. Sembilan. Ni pegang meja. Boleh lah. Betul. Ya, pegang. Tak, ni tarik ke belakang ada. Kan Kalau lucing masuk ke dalam laut. jauh sikit nak apa? Boleh ambil lagi tu. Dia kata semua beli. Alhamdulillah. Sikit je. Pegang lah. Dia rendam ni. Tapi yang ni tak melipis. Ini kalau panas dapat lagi ni pun. Macam ni lah. Ramai. Dengan tukar. So, Tapi tukar. eleng kau. Dia dah lagi. Makan putus. Seekor 9. Untuk ramai. Makan malam kita. Asam pedas. Kena asam pedas. Goreng. Mi. ada sesiapa cuma aku seorang saja yang berada di situ. Tak mungkin orang tu lari cepat gila sampai aku pun tak nampak. Kalau
Hijau. Makan dulu. Aktiviti malam setelah makan. Apa lu? Banyak-banyak satunya kau dapat. Cari ikan kasai, bawa umpan. 2 ekor. Terbaik. Hara patah je orang lagi. Nanti kalau dinding-dinding sandai balik. Inilah antara aktiviti-aktiviti rakit Haji Madi. Kalau anda naik rakit Haji Madi, jangan lupa Apollo. Ini kita najurkan lama. Nampak? Lama. Okey, sekarang air baru start surut. Kami pun dah tukar arah tadi dari belakang sana. Sekarang dah alih ke depan. Ini antara kelebihan rakit Haji Madi. Lampu dia memang terang. Lepas tu mudah alih. Lampu ni kita boleh alih, kita nak pasang belah mana. Lampu dia akan bagi lampu 2 biji. Kita bebas untuk pasang ikut surat kita. Kami akan masuk sekarang kita tengok apa hasil lighter. Oh, terlepas. Boleh deh. Ini kita tak dulu ya. Kita masih tidak tahu. Mana api dia buka macam mana? Bendul. Bendul. Ini apa? Bendul depan. Yang baru. Handphone tempat. Right, pagi. Apa ni? Kapu. Alhamdulillah. Jauh sikit, jauh. Ini tempat hand tadi. Alhamdulillah. Woo! Saya dapat kerapu. Oh my god. Lagi buka. Wah, Nek, Mama dapat kerapu. Tolong, Nek. Ikan apa? Oh, ikan apa ni? Ikan kitang. Aktiviti pagi sekarang lebih kurang pukul 7.30. Air tak ada arus. Dah boleh tengok air macam cermin. Tapi masih ada strike. Tadi baru naik kerapu. Lepas tu kitang. Tak syoknya mancing air mati ni. Air tak ada arus ni. Itulah. Buntal banyak. Bawa jala. Nak menjala tapi tak ada ikan yang nak dijala. Kebiasaannya kalau malam ikan belanak banyak.
tapi malam tadi tak ada. Jalan ni buat berat-berat je lah bawa. Okey, kalau anda boleh lihat sekarang ni arus baru ada. Dan macam biasalah kalau rakit Haji Mahdi ni, kalau air tak ada arus memang ikan pun tak ada. Ada pun buntal lah. Semua hasil tadi kerapu, semilang, semuanya air yang ada arus. Seperti mana yang saya kata untuk 20 hari bulan nanti, 20, 21, 22, 23, saya akan mancing di rakit Haji Mahdi, iaitu rakit nombor 6 sebelah sana tu. Nombor 6 dan nombor 3. Dan hari Ahadnya tu saya akan mancing rakit Mamat, rakit hijau Mamat. Okey, sekarang dah lebih kurang pukul 10 pagi, 11. Kami dah kemas-kemas untuk balik. Okey, sampai jumpa lagi untuk video yang akan datang. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rakit dan selamat merakit. Bye-bye. Termasuk dalam. Kan dia sembung kau. Biar buang-buang balik, buang balik. Bagi dia besar. Ketan tu goreng sedap. Ambil lah. Dia kepit. Dah nak ambil dari belakang. Itu tu udang. Lagi udang tiger. Tu udang tu ambil. Tu udang tu.